hari ni Kak Jaslinda dah ditemui dengan selamat dekat kawasan komuniti orang asli. Seperti yang kita tahu, Kak Jaslinda ni dia telah hilang pada tarikh 23 Mei di Bukit Batu Putih. Pada 24 Mei 2026 pula, operasi pencarian dimulakan. 25 Mei hingga 6 Jun, operasi itu bergerak seperti biasalah dalam pencarian SAR secara besar-besaran, melibatkan banyak agensi-agensi yang besar dan juga maling-maling gunung serta orang-orang asli di penempatan kawasan gunung tersebut. Operasi penyelamatan ni dia sedikit terganggulah disebabkan faktor jalan, cuaca dan sebagainya. Akhirnya Jaslinda ni ditemui pada 7 hari bulan, iaitu hari ni, di perkampungan ataupun komuniti orang asli dekat Pos Mudah. Penemuan ini disahkan oleh Ketua Polis Perak. Selama 15 hari duk cari ni, lah Allah bagi jalan kepada Kak Jaslinda untuk pulang dengan selamat. Tapi hok paling saya rasa kagum sangat, hebatnya survival skill dia. Ingat, air tak kecek kosong.